mengenai tanggungjawab. Tanggungjawab seorang waris faraid. Okey, kita kata kita bagi satu soalan yang mudah. Okey, seorang lelaki meninggal dunia, ada isteri, ada seorang anak perempuan dan ada adik-beradik. Okey, adik-beradik lelaki. Apabila ada adik-beradik lelaki, dia akan dapat bahagian sekiranya si mati ni memang tak ada ibu, tak ada bapa. Okey, adik-beradik ni lelaki ni akan dapat, isteri akan dapat 1/8, anak perempuan akan dapat 1/2, jadi 1/8 1/2 jadi 48 5/8, jadi 3/8 lagi tu akan dapat kepada adik-beradik lelaki. Jadi adik-beradik lelaki ini dia memang akan dapat bahagian faraid dia 3/8, dan adakah dia bertanggungjawab untuk menunaikan nafkah kepada anak perempuan itu? Jawapannya adalah dia tidak wajib untuk memberi nafkah kepada anak perempuan itu, tetapi atas dasar keperimanusiaan, atas dasar rasa belas kasihan kepada anak saudara lah kan, yang si mati ni adalah adik-beradik dengan yang dapat 3/8 tadi tu. Apabila si mati itu telah meninggalkan harta, dan harta tu dapat pula kepada adik-beradik, atas dasar keperimanusiaan adalah lebih baiknya dan lebih kita panggil lebih moleknya, kita sekiranya kita mengambil tahu kepada anak perempuan ataupun anak yatim yang telah ditinggalkan itu. Sebab kita pun dah dapat 3/8, kita pun dah dapat bahagian faraid. Kita ambil bahagian daripada bahagian arwah tu adalah bapa dia pun dah meninggal dunia, adalah lebih molek dan lebih afdal, lebih mengeratkan silaturahim sekiranya kita ambil tahu juga bahagian, kita ambil tahu juga tentang kehidupan untuk anak yang telah ditinggalkan itu. Bukannya bila kita dapat bahagian faraid, kita terus diam, terus tak ada ambil peduli, tak ada ambil cara, kalau orang Terengganu panggil. Jadi dia memang tidak diwajibkan untuk menafkahi anak yatim itu, tetapi lebih moleknya kalau kita berhubung baik dengan anak saudara kita itu, sebab kita pun dah ambil bahagian 3/8 daripada bahagian ayah dia. Memang tak ada dikatakan you kena bertanggungjawab, you kena menafkahi anak yatim ini, tak ada pun macam tu. Tapi daripada jiwa kita, daripada hati kita, daripada lubuk dalam hati kita ni, caralah ambil tahulah bahagian untuk anak yatim.